Okey, ni apa pasal minyak hitam ada yang tanya, semi lah, fully, apa beza dia kan? Kira kalau 100% sensitif ni, dia bukan fully sensitif tau. Fully sensitif lain, dia bawah daripada 100% sensitif. Fully sensitif ni minyak mineral yang diubah suai menjadi sensitif. Tahu? Lebih kurang macam tu lah. Saya pun tak berapa faham. Dia minyak mineral tu diolah menjadi sensitif. Okey, kira senang cakap, mineral semula jadi. Minyak yang semula jadi. Dia tak ada bahan kimia langsung. Semi sensitif, separuh semula jadi, separuh lagi buatan manusia, bahan kimia. Dia proses dalam makmal kan. Kalau fully sensitif, minyak mineral tu diproses menjadi sensitif. Diolah menjadi sensitif. Fully sensitif. Kalau 100% sensitif, memang 100% bahan kimia. Dia tak ada bahan mineral. Tapi kalau kita buat ulang alik kerja, kan jauh perjalanan. Mungkin tahap panas tu tinggi, pakai semi sensitif. Jimat sikit, tak payahlah pakai fully. Macam fully ke 100% sensitif ni elok untuk long distance, perjalanan yang jauh. Sebab atas highway kan, macam highway tu kita lock terus jauh. Mungkin dalam 20 km, 30 km kan kita jauh jalan, baru berhenti sejuk. Dia enjin tu dah panas. Kira minyak tu boleh tampung untuk panas enjin tu. Tapi kalau motor pakai taman, macam membazir sikit lah pakai ni kan, minyak mahal kan. Kalau mineral ni baru berapa. Lagipun pusing-pusing taman tu kita banyak, bukannya direct terus panas enjin. Kadang kita jalan, berhenti apa semua kan, bawa pun tak high RPM. So mineral pun kira dah cukup lah. Kalau enjin ni daily, ulang-alik kerja tu, semi pun kira dah okey dah. Dia ada sensitif, dia ada mineral. Tahap panas enjin pun tak melampau sangat sebab dia tak ada jauh mana. Kecuali kalau kita kerja jauh, ada bajet, ada modal, pakai fully, tak ada masalah. Tu terserah kepada bajet kita. Tengok poket kita kan.